Suatu kisah kehidupan si paman. Si paman berjalan tergesa-gesa menuju tempat kerja. Di tepi jalan, dia ternampak seorang lelaki tua dalam keadaan susah duduk lemah. Kelihatan lapar dan kehausan. Paman berhenti. Hatinya berasa kesian. Dia membuka beg, mengeluarkan makanan dan minuman. Diberikan dengan penuh ikhlas. Lelaki itu menerima dengan senyuman kecil. Paman hanya mengangguk, lalu bergegas pergi. Jam terus berjalan. Paman akhirnya tiba di pejabat lewat. Di dalam tempat kerja, manager jelas tidak puas hati. Terus memarahi paman bertalu-talu. Paman tunduk, wajahnya sedih. Nasibnya kian malang. Kemudian manager muncul kembali. Paman dipanggil masuk ke dalam bilik pejabat. Di dalamnya, paman mendapat kejutan. Lelaki tua yang sama berdiri di situ kini berpakaian kemas, berwibawa. Rupa-rupanya lelaki itu ialah bos syarikat yang menyamar. Dia tersenyum kepada paman. Suasana berubah. Paman dihargai atas kebaikannya. Paman dilantik menjadi bos besar perusahaan Ahong Motor. Hidupnya berubah, lebih senang, lebih tenang. Akhirnya paman berjumpa cinta sejatinya. Paman akan berkahwin dengan Sofia Al-Barakbah. Mana Sofia? Sofia apa pula ni? Saya nak Sofia bang. Sofia.